Terengganu ni terkenal dengan negeri yang banyak pantai cantik-cantik. Tapi kalau korang pergi sana, jangan balik sebelum try 5 makanan ni. Yang pertama, nasi dagang Terengganu. Nasi dagang Terengganu ni warna dia putih, tak sama macam nasi dagang Kelantan. Dihidangkan dengan gulai ikan tongkol sebagai lauk utama. Lepas tu adalah tambahan telur rebus, acar timun dan sambal kelapa. Rasa dia memang sedap lah. Yang kedua, keropok leko. Kat negeri lain pun ada, tapi kalau kat Terengganu ni dia ada rasa lain sikit lah, rasa dia lagi sedap. So mesti try dulu keropok leko Terengganu ni sebelum korang balik. Yang ketiga, sata ikan. Sata ikan ni dia campuran isi ikan, kelapa parut, cili, bawang dan rempah. Lepas tu dia bungkus dalam daun pisang dan dia bakar atas arang. So rasa dia pun memang sangat-sangat sedap lah. Kena try sebelum korang balik dari Terengganu ya. Yang keempat adalah ketupat sotong. Yang ni sotong dia isi dengan beras pulut dan dia masak dalam kuah pekat. Warna dia putih tak sama macam ketupat sotong Kelantan yang warna gelap sikit. Yang ni memang best lah, makan dengan nasi memang best sangat-sangat. Dan yang kelima ni rojak kateh. Kateh ni keting lembu tu kan, dia panggil kateh. Urat keting lembu ni atau kebau dia rebus selama beberapa jam, lepas tu dia masak dengan air cuka belada. Ni 5 makanan yang korang kena try lah kalau pergi Terengganu. Tapi nak tanyalah orang Terengganu kan, ada lagi tak makanan lain yang mesti try kalau pergi ke sana? Cuba komen sikit.